Aishi. Miau 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 miau. Jam menunjukkan pukul 7.30 pagi dan lokasi sekarang berada di Tanjung Piai, Johor. Dan kita orang pun terus luncur. Beginilah keadaannya ketika kami hendak pergi ke Batu Bom. Sekarang destinasi sudah pun sampai di Batu Bom. Yang aku nak pergi adalah Batu Satu. Dan beginilah keadaannya ketika kami hendak menaikkan barang dari bot ke atas batu. Dan batu di sini agak licin, jadi kena pandailah bermain. Kasih tahu dulu mana satu batu yang boleh dipijak. Dan inilah sesi menyusun barang untuk dinaikkan di atas batu. Nampaknya Tekong sudah pun meninggalkan kita di atas batu. Dan tiba masanya untuk kita survive. 8.05 minit pagi, masih lagi memancing. Dan tiada lagi ciri-ciri mendapatkan ikan. Beginilah keadaannya ketika pagi. Ada yang masih lagi relax dan ada juga yang terus memancing. Yang memancing tu sangat bersemangat. Tapi kita kena berusaha sedikit. Inilah cara usaha. Lihatlah, cuaca macam mengizinkan. Dan aku sebelum memancing mestilah kena sapedek. Makan dulu. Makanan yang aku makan pada kali ini adalah nasi lemak berlauk ayam bahagian drumstick. Dan inilah kontorial mukbang memakan nasi lemak di atas Batu Bom. Aku harap korang yang melihat video ini janganlah berasa lapar ketika ini. Dan lihatlah kawan-kawan aku juga memakan bersama-sama. Inilah yang dinamakan memancing. Ada masa kita mengeratkan silaturahim. Makanan pun sudah habis. Tahu-tahu angler pertama kita telah pun mendapatkan ikan, iaitu mangrove jack aga MJ. Bukan ikan kaci. Ini adalah MJ. Dan saiznya boleh juga. Kita boleh kecam dia, guys. Okay, ikan pertama untuk hari ni. Selang beberapa minit, naik lagi di tempat yang sama. Kali ni agak besar sedikit. Waduh, pandai mancing. Inilah namanya angler yang sebenar. Air sudah pun naik. Kami akan berjalan ke sana. Dan aku ada plan nak berjalan ke tengah sedikit untuk mencari cebis strike. Dan ini keadaan di tengah. Masih lagi kosong. Lihatlah, ada jari di kaki. Masih lagi mencuba lastik. Dan kembali ke markas. Masih lagi kumpau juga. Yang lain pun kumpau. Tapi tak apa, semangat masih lagi ada. Ini lagi memburu batu karang. Oh, Splash fish. Memancing tak sempurna tanpa buah-buahan. Inilah dia buah tembikai yang kami jadikan sajian pada kali ini. Lihat, sungguh enak ketika berada di atas batu sambil memakan sepotong tembikai. Dan kami pun masih lagi berborak sambil mengeratkan silaturahim. Makan dan makan. Gitulah nikmatnya bercuti tanpa memikirkan hal kerja sepanjang hari. Agak besar ya potongan
buah tembikai tersebut. Tapi kita nikmati dengan perlahan-lahan. Dekat Oman. Dua negara mat. Sudah tiba masanya untuk memancing. Lemparan pun telah dilakukan. Adakah ikan yang sudi untuk mengambil umpan tersebut? Mari kita saksikan. Keadaan masa ini menyangkut dan cubaan untuk melastik masih lagi dilaksanakan agar ikan tersebut dapat dikeluarkan. Tapi dengan nekat yang tinggi memaksa adakah dapat keluarkan ikan tersebut. Kusangkakan batu, rupanya ikan. Ikan apakah dia? Inilah dia, ikan batu. Tapi bukan ikan batu yang lagi satu. Ini adalah kerapu singa. Isinya yang sangat lembut. Enak kalau pandai siang. Dia dah tahu saiz dia. Air pun sudah pun kembali menyurut. Dan aku tetap memancing tanpa sedikit pun rasa letih. Ada sambaran. Sembatan sedang dilaksanakan. Ikannya agak saiz. Terus melawan. Tapi sayang, dia masuk dalam batu. Aku pun cuba usaha keluarkan ikan tersebut agar dapat dikeluarkan dan dapat didaratkan. Mari kita lihat adakah ikan ini dapat didaratkan. Disebabkan kita dah tahu ikan itu agak saiz, jadi kita tetap usaha melastik agar ikan itu dapat keluarkan. Kita mestilah mencuba dan berusaha agar ikan itu keluar dari batu. Dan cubaan tersebut lastik dan lastik. Ikan tersebut masih lagi degil di dalam batu. Tapi kalau dah memang rezeki, adalah tu. Tapi nampak gaya macam bukan rezeki. Tak apa, kita masih lagi mencuba. Cuba melastik. Lastik dan lastik, akhirnya putus. Tali yang aku gunakan pun tak besar mana, 20 pound saja. Apakan daya, bukan rezeki. Dan tiba masanya untuk pulang dengan kekumpauan. Inilah masing-masing dah siap-siap letak barang dan susun barang naik ke atas bot. Dan masing-masing juga menghulur-hulurkan barang agar mempermudahkan perjalanan untuk tekong bawa player-player dan angler-angler tersebut kembali ke jeti. Orang yang terakhir naik atas bot perlulah menolak bot agar tidak menyangkut di atas batu. Dan beginilah keadaannya ketika hendak pulang. Hari ini pulang awal kerana ikan tak nak buka mulut. Sekian, terima kasih.